apa beza fasiliti UKM dan UKM Shape? Itu yang kita nak tengok. Servis dia juga. Kalau ikut garis panduan EMGS, masa proses visa tu dia akan mengambil sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya 6 minggu. Sekurang-kurangnya 6 minggu up to 3 months. Jadi that's why kita selalu minta pelajar untuk mohon visa ni 3 bulan sebelum tarikh pendaftaran. So kalau kebajikan yang bagi saya cabaran tapi dia seronok adalah menguruskan proses ataupun kita kata hal ehwal yang berkait dengan khairat kematian pelajar antarabangsa. Baik. Sebab satu, macam Tuan Moderator kata, kadang pukul 2 pagi dapat call sudah meninggal. So dia akan call kami. Sebab kami UKM Care yang jaga pelajar UKM Shape, which is pelajar UKM Shape pelajar antarabangsa. Betul. So kita lah yang sebagai ibu dia kena pergi. Macam mana kita nak memastikan pelajar-pelajar antarabangsa ni seronok nak belajar kat UKM ni lah. So adalah pengisian-pengisian kita yang berbeza daripada pelajar-pelajar tempatan lah. Dan kita akan pastikan lah, maksudnya program-program yang kita buat tu maksudnya bukanlah orang kata bersifat Malaysia sahaja. Dia memperkenalkan Malaysia kepada pelajar-pelajar ni seronok belajar budaya kita. Dalam masa yang sama, kita tunjukkan apa-apa fasiliti yang kita ada ni yang buatkan mereka rasa macam UKM ni pun segah dan sehebat universiti-universiti lain lah di luar tu. Baik, hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke Generasi Varsity. Yes. Dah minggu keempat dah kita. Dan ini pun dah orang kata dah minggu akhir-akhir dah. Dah hujung dah. Dah hujung dah kita dah nak raya. Sebab tu Dah ada bunyi lagu raya. Bertenaga kan semua. Sebab dah nak raya kan. Puasa tak? Wah, bertenaga ke tak puasa sebenarnya? Nampak macam tak puasa. Gaya tu macam Yalah. ada lah tak puasa. Tapi tak baik fitnah. Mungkin boleh bagi sedikit slip macam mana kita boleh bertenaga sepanjang berpuasa ni. Dah lah tengah panas kan. Kita buat podcast tengah panas, banyak pula kita bercakap. Jadi macam mana, apa sedikit tips? Kalau saya lah, tengah hari minum air. Bukan tip puasa. Tu batal ke puasa. Oh, tengah puasa. Ya. Sebab dia tanya. Jadi cara saya kalau kadang-kadang mak saya kata kalau lapar ke, dahaga ke, minum je air. Boleh makan. Itu tapi bukan masa bulan puasa. Bukan masa bulan puasa lah. Faham. Saya salah faham lah mungkin. Nak mudah Mungkin- kita ikut sunnah Nabi je lah. Okey, daripada Sunnah Mamal Nabi. Oh, sekolah agama kan? Macam mana? Kita lewatkan sahur, Okey. awal kamu buka. Maknanya kalau contoh berbuka tu 7.30, 7 dah boleh buka. Kan? 7.30. 7.30 juga. Cuma awal jangan melewat-lewatkan. Jangan melewat-lewatkan. Baca doa makan terus makan. Maknanya kalau sahur tu bunyi azan subuh makan. Ya. Bukan. Itu bukan. Bukan. 10 minit sebelum. 10 minit Bisa tak? sebelum. Tapi bagi saya tips dia bukan situ. Orang kata kurma tu buka dia, celup dalam air, makan minum air. Tu Oh, confirm. bukan letak mentega Last time Oh, tahun lepas betul. ada Itu viral juga letak tu. mentega. Berarti tak sedap, Tak sedap, masin. Masin. Kurma kena makan kurma Yusof Tayub. Tak promo pula. Okey, Panjat dengan apa Syami dah beli baju raya belum? Sebab dah hujung-hujung Saya masih lagi belum membeli sebabnya nak tunggu ada sedikit lagi persiapan baru kita nak beli baju raya sebab selalunya hujung-hujung dapat murah. Selalu lelaki dia macam tu lah. Hujung lah, malam-malam sebelum raya tu Kalau macam selalunya malas Subuh saya dah tak ada lah. Baju, Tapi dia size kalau tengok gaya ni. baju anak beranak dah lain lah semua. Color lain-lain. Kalimat lain lah. Tapi dia lebih kurang. Abi Mal baju raya dah beli? Sama je. Saya Baju raya ke baju kahwin? baju raya. Raya. Takut tersalah beli lah. Okey, tapi kita tak bercerita panjang berkenaan tu. Kalau perasan kita dah tukar location kita. Kita kat mana ni? Kita dekat ni. Padang. Iya, Ya. belakang kita. Belakang kita stadium. Kita stadium. So ini adalah salah satu fasiliti yang berada di Universiti Kebangsaan Malaysia. So kita ada apa lagi, Mal? Kita ada Tapi sebelum tu dekat sini saya dengar apa ni? Usain Bolt berlumba kat sini. tak. Tu Husin mungkin. Tuan Husin mungkin.
Aku sibuk rumah tu. nak baca Padang track sama. Padang. Lepas tu fasiliti yang kita ada Yalah, bila dah cerita pasal Padang, Padang Stadium kita ada. Okey. Kita ada Padang yang selalu orang main frisbee, main bola sepak. Okey. Banyaklah boleh buat. Ada 3 lagi Padang biasa. Satu Padang oval cricket. Kita ada satu lagi Padang sintetik. Sintetik. Ya. Yang itu selalu ramai main. Ya, main. Sabtu Ahad memang penuh lah. Ya, betul. Yang 4 tu. Tapi kita hari ni kita bukan nak bercerita berkenaan dengan fasiliti yang ada di UKM, tapi apa perkhidmatan ataupun servis Yes. yang UKM Ship tawarkan. Sebab kalau kita cerita pasal keseluruhannya, UKM memang ada bas, ada macam-macam lagi kan. Tapi saya nak tahu tak, UKM Shape dengan UKM ni fasiliti apa, kelebihan dan fasiliti ni sama ke, berbeza ke, macam mana ke? Yang itu sekejap lagi kita akan kupas sedikit demi sedikit. Oh. Apa beza fasiliti UKM dan UKM Ship? Itu yang kita nak tengok. Servis dia juga. Mungkin sebab kita ada international, kita ada tempatan, apa yang kita ada? Itu dua je antara dua masa saja. dah. Dua je. Kita ada international dan kita ada tempatan. Jadi kedua-dua servis ni memerlukan servis yang berbeza. Betul. Servis tambahan awak Servis kata. tambahan. Ada value lah kepada mereka. Sebabnya kalau kita perasan, kalau di dalam UKM sendiri pun kita panggil sebagai hal ehwal pelajar. So basically yang itu lebih kepada komuniti-komuniti ataupun pelajar-pelajar yang masuk daripada UPU. Tapi kalau shape ni kita ada hal-hal pelajar Kita ada kita punya sendiri. Kita panggil sebagai UKM Care. Care? Yes, kita macam NGO pula dengan kita care. care kita punya student. UKM Care. So dalam UKM Care tu yang akan mengisahkan berkenaan Jaga hal ehwal pelajar lah. pelajar, beasiswanya, Kebajikan. sakit demamnya, penginapan, mereka yang akan menguruskan. Ya, betul. Dan kita ada satu lagi jabatan ni dipanggil Visa UKM. Betul. Visa UKM ni orang kata dia visa. Hmm. Saya tak faham visa tu macam mana. Visa tu macam mana, Cik? Tak apa, kalau kita Man. nak faham, Aha. kita teruskan kepada segmen seterusnya. Tapi segmen tu kita tidak elak dulu sebab visa tu secara asas dia macam mana? Secara asas dia, kalau orang nak masuk ke dalam Aha. negara kita, Aha. mereka perlukan visa. Itu secara Secara ringkas je lah. ringkas lah. Jadi umpama tiket lah. Kalau awak nak masuk, nak pergi tengok bola, awak kena bayar ataupun tiket. bahasa Melayu dia saya terjemahkan dalam bahasa Okey, Melayu, ha. dia adalah dokumen perjalanan. Tengok. Memang ini Memang. kebangsaan Malaysia. Memang Jadi ia belum ianya jadi alumni lagi, dia dah ni dah. Ianya diperlukan untuk masuk ke Malaysia dan juga belajar di Malaysia. Sebab visa ni dia ada macam-macam jenis. Ya. Jadi nanti kita terangkan di mana segmen kita selepas ini bersama dengan Visa UKM Ship. Kembali kita ke segmen seterusnya. Kali ni saya bawa subjek method expert. Jemputan khas. Jemputan khas. Jauh ni kata. Mai kita bersama dengan siapa hari ni? Kita bersama dengan, okey, saya cerita dulu lah. Cerita dulu. Kalau UKM Shape ni dia banyak bahagian. Antara bahagian yang ada adalah ataupun projek yang ada adalah projek visa. Okey. Okey. Mereka yang akan menguruskan hal-hal berkenaan visa, Visa, untuk okey. student-student di UKM Shape. Okey. Jadi kita bawakan pengurus projek visa Cik Zarif. Cik Zarif. Cik Zarif perkenalkan diri dulu. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih Cik Oh, Zarif. terima kasih. Dia bergaya ini, panas-panas semua. Ya, tu. Ada silakan Cik Zarif. Ada payment tak ni? Nanti kita bincang tapi. Ramadan. Tapi rasanya Cik Zarif dah kali kedua dah sebenarnya. Jadi kita punya podcast punya speaker betul, lah juga speaker. kan. Ya, betul. Jadi saya kenalkan diri teruslah. Saya Zarif daripada bahagian visa, projek 7 Visa UKM Ship. Yes. Yang mana saya terus cerita sikit lah. Kita ni menguruskan visa pelajar antarabangsa yang belajar di UKM. Basically like bila kita cerita pasal pelajar antarabangsa di UKM sebenarnya ni Amal, kita adalah UKM Ship lah, orang kata tunggak utama yang membawa masuk pelajar antarabangsa. Jadi majoriti pelajar antarabangsa tu visanya diuruskan oleh projek 7 di UKM Ship ni dan di UKM lah secara langsungnya. Adakah visa UKM Shape nak diuruskan student untuk UKM Shape sahaja ataupun keseluruhan UKM? Okey, sebenarnya di UKM kita masih ada lagi 2 visa unit. Yang mana kami di sini menguruskan memang khusus kepada pelajar UKM Shape. Dan juga kita ada lagi satu di bawah naungan PPA, Pusat
pengurusan Pengurusan akademik, yang mana dia akan menguruskan pelajar-pelajar ambilan GSB. Jadi yang tu berbezalah. Cumanya kita menguruskan lebih ramai. Oh, maknanya kalau JSB tu diorang uruskan lah. Ya, betul. Tapi kalau contoh yang macam student yang sambung master PhD secara full time yang bukan di bawah UKM Shape tu, adakah UKM Shape uruskan juga ataupun diorang juga yang uruskan tu? Yang tu kalau katalah ambilan bukan di bawah UKM Shape, kita tak menguruskan lah. Faham. So memang untuk UKM Shape sahajalah kan. Betul. Tadi Encik Zarif ada sebut lah. Zarif ada Zarif sebut lah. ramai kan yang hadir setiap tahun tu. Betul. So anggaran setiap tahun tu sebenarnya berapa ramai yang UKM Shape mampu untuk cater dan personally lah visa punya department boleh cater setiap tahun tu berapa ramai? Okey. Mengikut rekod lah Yang ni kita cerita pasal previous punya numbers. Kita ada lebih kurang kalau intake yang besar which is Oktober intake tu, kita ada lebih kurang 1,800 up to 2,000. Maksudnya 1,800 ke 2,000 pelajar untuk intake bulan 10. Every intake Every- bulan 10 sahajalah. Yang tu nombor ni meningkat sejak lepas daripada COVID lah. Oh, maknanya memang kira makin sekarang ni kalau ada intake ni memang visa ni banyak kerja lah kata kan. Betul. Cuma saya sekarang ni saya tanya lah, saya mungkin mungkin kita boleh share ke apa kan, sebab ada yang mungkin ada yang pelajar-pelajar international yang tak faham apa yang kita cakap, cuma kita akan ada kata subtitle. Betul. Okey, Subtitle. menarik tu. Subtitle ke bahasa Cina ke apa kan, mungkin boleh diguna pakai lah. Aha. Jadi saya apa yang boleh Cik Zari terangkan proses ni macam mana, adakah memang complicated ke macam mana Cik Zari sebenarnya? Sebenarnya kat visa ni, saya boleh cerita kita ada 3 lah proses utama. Okey. Pertama adalah pelajar baharu. Okey. Yang mana sebelum dia masuk mendaftar, dia perlu apply. Okey. Kemudian nombor 2 adalah pembaharuan, which is dia perlu renew setiap tahun. Okey. Yang ni current student lah Current kiranya. student lah. Okey. Dan yang terakhir bila dia dah tamat pengajian atau dia tarik diri atau diberhentikan, cancellation. Cancellation. So 3 proses utama yang kita ada. Okey. Jadi proses dia, contoh untuk saya tekankan kat sini pasal visa baru lah. Okey. Dia mudah aje. Sebab kalau ikutkan dekat dalam kita punya website, kita dah letak ada 4 step aje. Step pertama isi kat EMGS. Apa itu EMGS? Secara ringkasnya, secara ringkas. dia adalah satu badan yang dilantik oleh Kementerian KPT untuk menjadi orang tengah antara institut pelajar antarabangsa dan immigration. So dia ni lah yang menguruskan. Jadi kita as institut kita banyak berurusan dengan EMGS ni. Okey. So dia pelajar isi form EMGS, kemudian dia buat pembayaran. Ada Jadi 2 jenis. langkah pertama tu Aha. untuk student isi EMGF tu Aha. adalah daripada pemberitahuan daripada kita, Ya, betul. daripada website kita jugalah. Yes. Okay. So kita dah siapkan step tu, 4 step. Dia akan ikut flow. So every step dia ikut tu, insya-Allah dia akan dapat visa mengikut masa yang dah ditetapkan lah. Cerita pasal masa tu kan, saya nak tekan sikit. Yang ni yang Masa, selalu okey, yang orang tak faham kat sini kan. Saya nak jelaskan. Kalau ikut garis panduan EMGS, masa proses visa tu dia akan mengambil sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya 6 minggu. Sekurang-kurangnya 6 minggu up to 3 months. Jadi that's why kita selalu minta pelajar untuk mohon visa ni 3 bulan sebelum tarikh pendaftaran. Okey, mengikut pengalaman saya selalu nampak bila untuk bantu student mohon visa ni, projek visa akan buka booth kan. Betul. Kita akan buka macam apa? Kaunter pendaftaran. Kaunter pendaftaran Kaunter kan? pendaftaran ataupun hari kemasukan ke apa betul. macam tu lah. Maksudnya benda tu memang kita akan buat 3 bulan sebelum ataupun Okey. bila dah terlampau hampir dengan Dia macam ni. Untuk mohon, dia akan mohon 3 bulan sebelum untuk dapat kelulusan masuk ke Malaysia bagi meneruskan pengajian. Bila kita buka kaunter tu, it means that tarikh pendaftaran dah sampai. Kita akan buka kaunter, kita ada kaunter kemasukan, kita ada kaunter kewangan, kaunter visa dan juga UKM Care. Okey, kat situ kita longgokkan untuk memudahkan pelajar ni one stop center. Datang, urusan kewangan kat situ, pendaftaran di situ dan submit pasport pun kat situ. Jadi kita biasanya kita akan buka 2 minggu bermula daripada tarikh pendaftaran hari pertama. Sebagai contoh, kalau kata dia start daripada 20
7 hari bulan 9. Daripada hari itulah kita akan mulakan. Okey lah, itu secara ringkas lah. Ya. Kalau saya nak tanya panjang mungkin tak habis hari ni nak cerita. Betul. Ha. Visa ni banyak. Cuma saya nak tanya jugalah, adakah orang kata visa EMJS ni membolehkan lah, sebab ada mungkin dah salah gunakan, mungkin kita perlu tahu jugalah. Kita nak bagi tahu masyarakat orang kata berkaitan benda ni sebenarnya. Takutnya adakah visa yang digunakan pakai untuk belajar ni boleh ada orang kata ada batas dia orang kata dekat Malaysia ni, adakah dia boleh bekerja secara part time ke, dia boleh menggunakan visa tu sesuka hati ke, ada ke batas dia orang kata? Okey, untuk bila dah pegang pas pelajar tu, dia memanglah khasnya untuk pelajar. Tapi immigration kita masih beri ruang Okey. untuk pelajar-pelajar ni bekerja secara sambilan. Okey. Tapi dia ada limitasi. Contohnya dalam masa seminggu tu berapa jam aja dia boleh kerja. Dan juga sektor-sektor mana. Tak semua sektor tahu yang pelajar-pelajar ni boleh bekerja. Contoh sektor yang tak boleh? Sektor hiburan. Faham. Dan lain-lain lah. Kita yang tu antara sektor yang tak boleh. Jadi antara sektor yang boleh mungkin nak mengajar tuition ataupun kedai-kedai makan. F&B tu boleh lah. F&B boleh lah. Cuma dia kena ikutlah ambil tripod lah apa semua tu kan. Jadi ada sektor, cuma kita tak menggalakkan pelajar kita untuk bekerja. Lebih baik untuk dia fokus kepada study dia dan sukses tamat pada waktunya. Okey, macam mana Cik Amal? Dia ada pertanyaan lagi ke? Ada. Saya tak panggil cik pula, Contoh. terbiasa pula. Contoh sebab okey, pelajar international mana-mana pun kena. Contoh dia student yang full time degree kena daftar untuk visa, kena mohon visa. Postgrad pun sama. Kalau pelajar tu mohon daripada program fully online kita macam mana? Mungkin ODL. Itu ODL. yang awak masukkan. Ya. ODL. Okey, untuk ODL ni satu benda yang baru sebenarnya Amal. Ya. Sebab benda ni baru dikuatkuasakan hujung tahun lepas. Yang mana pelajar antarabangsa walaupun dia belajar secara penuh secara online, maknanya penuh lah 100% online, dia masih Tak lagi datang kena Malaysia pun. Ya, dia tak masuk Malaysia pun dia kena register dekat EMGS. Tapi dia tak semestinya sampai ke peringkat dia dapat kelulusan immigration. Cuma dia macam notis pemberitahuan lah macam tu. Yang dia sedang belajar. Ya, betul. program yang ada. Tapi ODL juga saya difahamkan ada juga konsep yang mungkin universiti lain dia belajar separuh dekat negara dia, separuh mungkin kena datang kat Ya, Malaysia. betul. Yang itu perlukan visa. Okay. Sebelum tu saya cakap, kalau macam online tu, maknanya hanya pemakluman kepada EMGS sahaja ke? Betul. Ataupun orang kata macam Dia kena isi borang juga isi sebenarnya. borang ke, visa ke, apa ke? Dia kena mohon seolah-olah mohon VAL tadi, visa Okey, tu. okey. Cuma proses dia tak habis sampai mungkin dia lebih kurang 60% daripada proses keseluruhan. Dia satu tu je lah kiranya macam tu. Betul. Maknanya sekarang tak ada orang kata tak ada halangan lah untuk pelajar antarabangsa pun untuk study secara atas talian ke, banyak pilihan lah orang kata. Betul. Okey, saya ada satu soalan lah kata. Ada ke kata macam masalah yang selalu timbul dalam visa ke, contoh student dengan kelewatan ke, macam mana ke? Alright. Kalau nak cerita masalah dekat visa kita banyaklah. Banyak jenis Secara masalah. ringkas lah kata. Secara ringkasnya biasanya kita akan bertemu dengan pelajar-pelajar. Yalah, of course dia daripada negara-negara lain. Okey. Language barrier tu adalah antara salah satu faktor lah yang menjadikan permasalahan tu berlaku. Kemudian ialah documentation apa semua tu yang mungkin tak ikut pada requirement yang diperlukan. Cumanya bila macam tu, antara sebab kita buka kaunter pendaftaran tu adalah untuk kita tangani masalah macam ni. Sebab apa? Sebab bila kita buka kaunter pendaftaran tu, kita juga invite, kita jemput pelajar-pelajar China yang mana fasih berbahasa Inggeris untuk bantu kita sebagai facilitator kita. lah. Jadi serba sikit dia dapat pengalaman lah untuk berkhidmat dengan untuk universiti kita. Rasanya itu je lah pasal bahagian visa. Tapi itulah saya ucapkan tahniah sekali lagi sebab visa pun banyak pencapaian. Kalau Cik Zarif boleh cerita sikit, Zarif boleh cerita sikit tentang pencapaian apa yang visa dapat. Sebab kita nak bagi tahu servis kita adalah servis yang tip top dan baik. Sebab saya ada dengar lah dia macam
UKM sekarang ni visa dia number top 2 lah macam tu. Betul ke? Okey. Achievement tu betul ke? Kita visa kita adalah support team. Support Kalau team. nak cakap 100% daripada visa tu bukanlah. Maknanya kita daripada semua, daripada marketing, media, semua. Sebab apa? Sebut Kalau marketing, kita hujung-hujung. Okey. Proses maksudnya orang ni mencari, kita menguruskan. Cumanya apa yang kita cuba buat sebab kita bagi servis. We always trying to give the best service lah. Betul. Like whatever yang masalah pelajar ada, kita akan cuba untuk selesaikan. Dan juga seperti yang tadi Syami cakap tadi kan, kita nombor 2. Betul, kita nombor 2 antara nombor 2 terbanyak pelajar antarabangsa. Okey. Kalau mengikutkan ni kan. Ikutkan statistik lah. Jadi itulah dia, bila lebih ramai lebih banyak masalah. Cuma dengan orang kata tim visa yang saya alhamdulillah saya bersyukur sebenarnya saya ada tim yang sangat hebat yang boleh cater masalah-masalah ini dan pantaslah bertindak untuk handle masalah-masalah. Okay. Terima kasih sekali lagi. Terima Cik kasih. Saleh. Kita akan bertemu lagi sebab kita ada segmen yang lain lepas ni. Betul. Kita ada segmen dengan UKMK. Tapi sebenarnya saya ada satu ayat lah. Kita kena pegang satu kata-kata. Mungkin semua orang tahu. Kita bukan menjual program saja sebenarnya. Tapi kita menjual servis dan keputusan yang bagus. Betul. Jadi kalau kita nak tengok segmen seterusnya, jumpa selepas ni kita bersama dengan UKMK. Yeah. Baik, kita kembali lagi dalam segmen seterusnya bersama dengan UKMK. Jadi bersama saya hari ini tamu khas kita daripada UKMK bersama dengan Cik Sali dan juga kembar saya, Cik Aizat. Jadi kita Kembar tak seiras. Kembar tak seiras. Jadi hari ini kita akan berceritakan sedikit sebanyak berkenaan apa yang servis ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh UKMK daripada segi kebajikannya beasiswa. Mungkin Cik Sali boleh ceritakan sedikit berkenaan dengan UKMK ni apa sebenarnya dan bagaimana dia boleh membantu pelajar daripada pelajar antarabangsa dan juga pelajar tempatan. Okey, baik. UKMK adalah satu bahagian yang menguruskan hal ehwal pelajar bagi pelajar UKM Shape. Dan apa yang ditawarkan adalah benda yang berkaitan selain daripada akademik, selain daripada urusan kewangan pelajar which is yuran mereka. Selain daripada itu memang akan pergi ke UKMK. Hal penginapan mereka, hal kebajikan mereka, macam yang tadi Mira dah cakap pasal contoh dia meninggal ke, mak ayah dia meninggal ke, anak dia meninggal pun di bawah UKMK. Banyak benda yang ditawarkan, sama juga dengan perubatan pelajar pun di bawah kita juga. Alright. Jadi kalau kata ni sebenarnya skop lingkungannya tu agak besar. Mungkin saya nak tanya pada Cik Aizat. Di UKM ni ramai sebenarnya ataupun banyak kali acap kali kita lihat yang pelajar-pelajar kita ni buat CSR program dan juga aktiviti-aktiviti program lah seperti Betul. kalau kita tahu kan Minggu Aspirasi Watan tu MAU tu memang UKMK akan terlibat lah. Betul. Jadi macam mana apa proses dan prosedur yang Cik Aizat nampak satu perkara yang bagus dan juga cabaran di dalam Minggu Aspirasi Watan tu sendiri. Okey. Kalau kita lihatlah pada proses kita kata Minggu Mau tu sebenarnya ada jawatankuasa khas lah yang akan terlibat, yang akan melibatkan keseluruhan fakulti, wakil fakulti, keseluruhan wakil kolej, mana kita akan ada aktiviti-aktiviti yang kita bincang dan tentukan bersama lah. So kami di UKM Shape ni kalau kita kata UKM Care ni lah, kita akan fokuskan lebih kepada pelajar-pelajar antarabangsa lah. So yang kita nampak kat situ cabaran kita adalah bagaimana pengisian kita di dalam Minggu Mesra Watan tu yang satu perkara kita memperkenalkan UKM kepada pelajar. Perkara kedua, macam mana kita nak memastikan pelajar-pelajar antarabangsa ni seronok nak belajar kat UKM ni lah. So adalah pengisian-pengisian kita yang berbeza daripada pelajar-pelajar tempatan lah. Dan kita akan pastikan lah, maksudnya program-program yang kita buat tu maksudnya bukanlah orang kata bersifat Malaysia sahaja. Dia memperkenalkan Malaysia kepada pelajar-pelajar ni seronok belajar budaya kita. Dalam masa yang sama kita tunjukkan apa-apa fasiliti yang kita ada ni yang
buatkan mereka rasa macam UKM ni pun segah dan sehebat universiti-universiti lain lah di luar tu. Jadi selalunya kita bila kita bincang pasal Minggu Aspirasi Watan ni, kita tak lari daripada perang dekta kan. Betul. Jadi pelajar-pelajar antarabangsa ni didedahkan juga kan dengan perang dekta ni ataupun macam mana? Diorang akan join semua program kita. Pelajar tempatan sama join semua. Cuma perbezaannya adalah sebagai contoh lah, kita akan ada slot kerohanian. Jadi kalau pelajar antarabangsa kita ni kebanyakan dia daripada negara yang bukan beragama Islam. So yang itu slot tu kita akan isi dengan perkara-perkara lain lah. Yang lebih menjurus kepada bagaimana dia nak menyesuaikan diri dekat UKM, macam mana dia nak orang kata memperkuatkan diri dia, maksudnya ialah jauh daripada keluarga kan. Dan untuk pelajar tempatan, dia punya program tu program macam yang biasa kita buat tu macam program besar-besaran yang macam tahlil ke apa benda macam tu lah. Yang tu kita akan buat, kita kata dia punya tuan rumah tu pasal Islam lah. So yang tu antarabangsa ni memang kita akan fokuskan kepada perkara-perkara yang lain lah. Tapi basically kita boleh kata dalam 70% to 80% tu sama lah. Pelajar-pelajar ni. And in fact aktiviti-aktiviti yang kita buat masa MAU ni pun bukanlah aktiviti-aktiviti yang boring pun. Kita kena keluar, maksudnya dia bukan macam zaman 80-an, 90-an punya, tak. Dia memang aktiviti yang seronok lah. Sebab kalau kita lihat di luar, dia masih ada skeptical mind yang mengatakan MAU perang dekta apa semua ni dah tak perlu kan. Jadi benda tu kalau lihat sebenarnya daripada UKMK, dia ada kita panggil sebagai kit, student kit tu kan. Bila dapat student kit tu, budak bukan main seronok lagi sebab dapat tie, dapat bag, dapat ni. Mungkin ada sedikit yang cantik sebenarnya daripada Cik Aizat tadi, berkenaan dengan berjauhan daripada keluarga. Yang ni acap kali sebenarnya terjadi dekat kita punya student, dan saya rasa recently banyak yang kita dapat daripada student-student which is mental health issue. Bukan kita nak kata mereka ni kita rasa kita boleh adaptasi benda tu disebabkan mereka tertekan, mereka stres dan mereka berjauhan daripada family. Bagaimana UKMK menangani isu ni dan apa bantuan yang diberikan daripada UKMK kepada pelajar-pelajar yang mengalami masalah-masalah tersebut? Okay. Untuk isu-isu berkenaan seperti yang disebutkan, isu masalah mental dan sebagainya, kami di UKMK itu kita boleh kata sebagai sesi kaunseling lah, untuk bagi tahu pada mereka. Sebab dia orang datang nak luah perasaan, dia orang bagi tahu apa masalah dia orang hadapi, kewangan ke, jauh pada family, homesick dan sebagainya. Dia boleh luah pada kami, tapi kami tidak boleh memberi khidmat nasihat itu. Faham. Ia disebabkan kaunseling ni perlu pada pegawai yang bertauliah, which is yang memang ada latar belakang psikologi. Kerana dia orang tahu cara nak berhadapan dan nak bagi nasihat tu. Kalau datang jumpa saya pun, kalau kita cakap sembang-sembang boleh lah. Tapi nak lebih detail tu mungkin tak boleh. Sebab kita takut benda tu mungkin boleh trigger dia. So benda-benda itu di UKMK pelajar tetap boleh datang pada kami. Cuma kami akan liaise kepada unit counselling, which is under hal ehwal pelajar, pusat hal ehwal pelajar. Sebab kami memang berhubungan baik dengan HCP, dengan pusat perumahan. So semua akan bersekali. Kalau ada apa-apa je memang kita akan uruskan. Cuma senang cerita, kami di UKMK ni orang kata orang tengah lah. As a mediator lah betul. maksudnya. Ya, sebab jambatan pelajar yang masuk UKM Shape, dia first touch adalah kita. So dalam arti kata lain, ibarat kita ni mak dia orang. Sebab dia orang dah masuk, dia orang tak tahu nak pergi mana. Dia tahu okey UKM Shape. Sebab apa? Sebab saya masuk melalui UKM Shape. So masuk UKM Shape, jumpa UKMK. And then kita tengok apa masalah dia, kita cuba salurkan kepada medium yang sesuai. Dia sebenarnya menarik juga kalau kita lihat UKMK ni nampak dia macam tenang sebenarnya, tapi ada beberapa kali kita dapat kes yang pukul 2-3 pagi kita terpaksa nak keluar and whatsoever kan. Jadi dia agak mencabar duduk di UKMK ni. Kalau nak kata cabaran tu banyak sebenarnya, tapi apa cabaran yang
orang kata benda tu seronok lah untuk dibuat. Maksudnya yang berkaitan dengan student, tapi benda tu perkara yang menarik sebenarnya, perkara yang seronok untuk dilakukan. Selain daripada orang kata adalah isu-isu yang kita timbul dekat dalam ni kan, tapi yang berkaitan dengan mungkin permasalahan akademik ke ataupun tata tertib, apa yang seronok sebenarnya nak dihandle dengan pelajar-pelajar. Okay, kalau saya lah, sebab saya dalam UKMK kita ada beberapa unit. Kita ada 4 unit. Saya unit kebajikan dan pengenapan. So kalau soalan itu ditanya pada saya, of course lah yang berkait dengan kebajikan. So kalau kebajikan, yang bagi saya cabaran tapi dia seronok adalah menguruskan proses ataupun kita kata hal ehwal yang berkait dengan khairat kematian pelajar antarabangsa. Baik. Sebab satu, macam Tuan Moderator kata, kadang pukul 2 pagi dapat call sudah meninggal. So dia akan call kami. Sebab kami UKMK yang jaga pelajar UKM Shape, which is pelajar UKM Shape pelajar antarabangsa. Betul. So kita lah yang sebagai ibu dia kena pergi. So yang kes yang paling besar yang saya pernah handle adalah kes kematian pelajar antarabangsa di Langkawi. So Baik. call kami akan terus ke Langkawi untuk uruskan proses. Yang seronok sebab dalam proses tu kita akan jumpa dengan orang kedutaan, kita jumpa dengan konsulat, kita jumpa mak ayah dia, mengajar kita cara nak handle orang tu. So benda tu memberi, setiap kali berlaku kes macam tu benda baru. So kita akan betul. Keep learning a new things lah. Maksudnya betul. kita bukan sahaja duduk di dalam UKM ni apa dalam various UKM ni sahaja, tapi lebih kepada di luar pun sebenarnya kita masih lagi sebagai guardian kepada mereka ni. Okay, mungkin short sedikit pertanyaan saya ni berkenaan dengan, sebab kita dah tahu dah tentang kebajikan pelajar, perumahannya. Mungkin ada bantuan beasiswa atau kewangan kepada pelajar-pelajar kita. Mungkin Cik Aizat boleh kongsikan sedikit. At the moment yang servis yang kita kata yang kita boleh sedialah, kita ada satu kita kata kalau untuk pelajar lokal kita akan memang ada bantuan kewangan lah. Kita ada PTPTN, boleh juga pengeluaran melalui KWSP, and kita kata bantuan-bantuan daripada kita yayasan-yayasan macam tu, ikut negeri masing-masing lah. Tapi kalau untuk pelajar antarabangsa kita panggil dana Yayasan Chancellor lah. Yang itu memang khas untuk pelajar antarabangsa, yang itu pelajar boleh mohon. Kalau untuk dana-dana bantuan lah, dari segi macam saya menguruskan aktiviti juga, kita pun ada juga menyediakan kita kata sedikit bantuan lah untuk pelajar-pelajar yang apabila mereka melakukan aktiviti, kita kata program lah. So kita pelajar boleh mohon kepada kita, dan kita akan cuba bantu pelajar dari segi permohonan lah untuk kelulusan dana tu. Maksudnya kita takkan biarkan mereka ni betul. tanpa dana jalanlah buat aktiviti sendiri. Takkan biarkan terkotak-kanting. Jadi kalau itu sedikit sebanyak sekarang ni apa yang UKM Care cuba bantu pelajar, dan dalam masa yang sama mereka ni adalah abang-abang, ibu-ibu dan kakak-kakak yang berada di dalam UKM ni untuk garap anda sampailah ke orang kata Menara Gading, sampai habislah, maksudnya sampai tamat anda punya pembelajaran. Jadi mereka ni yang akan membantu anda sehingga habis. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan UKM Care. Jadi kita ke segmen seterusnya.